Hai semua, selamat datang ke channel Izumi Sato. Kali ni saya nak tunjukkan kepada korang, untuk kain merah ni kita lekatkan dekat helmet Digimon kita. Saya ambil solution lain untuk gunakan kotak. Kalau korang nak tahu apa yang saya tengah pegang dan juga apa yang saya buat, ini adalah Digimon. Digimon namanya Shockmon. Kalau korang nak tahu lagi lanjut, korang boleh pergi search dekat Google. Jangan lupa subscribe dan mulakan dengan kepala dia dulu. Dia punya headphone ni dia boleh ni lah. Ni kita cari yang mana yang senang dulu untuk ni lah tampal. Saya akan mula dekat bahagian tepi. Nampak macam yang ni boleh cover dulu. Barulah dekat bahagian belakang ni. Korang kena potong hati-hati. Dia 50-50. Jadi ataupun tidak menjadi. Saya pun risau ni. Huish. Memang mencabar betul lah yang buat. Saya tak pernah lagi buat macam ni. Ni first time. Kita dah siap separuh. Ni adalah hasil sebelah dia. Macam saya kata sebelum ni, korang nak pasang kain ni dia 50-50. Jadi ataupun tidak menjadi. Kita nak tambah dekat bahagian sebelah kiri sebelah kanan dah. Nanti kita just tepuk lubang untuk mata dia. Saya paling takut bila nak letakkan. Saya kalau buat baju memang pro. Tapi bila buat macam helmet ni memang agak risau jugalah. Risau ni aku. Seram. Okey, part potong ni korang jangan terlalu pendek sangat. Biar panjang. Sebab lebihan panjang tu korang boleh sorok kat dalam. So nampaklah orang kata kesan potong tu dia hilang. Orang kata disembunyikan lah. Foto siapa di dompet? Mesti cringe kan? Mesti cringe kan dengan lagu tu. Saya macam tu lah. Kalau dia terbang gunting tu. Jom kita pergi seterusnya, bahagian mulut. Kita punya helmet Digimon dah siap. Cuma speaker ni saja kita belum buat lagi lah. Kalau dia pakai okey je. Ni. Bye-bye. Hai. Bye-bye. Sana tu. Buka mulut. Untuk korang, jangan lupa tekan butang like dan juga butang share. Jangan lupa komen dan juga subscribe. Bye. Jumpa lagi di video akan datang.